tiada siapa pun yang boleh mengisytiharkan diri dia pengundi atas pagar. Kadang-kadang dia baru lepas keluar parti tu kan, lepas tu buat parti baru, lepas tu kata, oh, saya pengundi atas pagar. Mana boleh, salah term tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani kepada semua yang mengikuti channel Wayang Tarbus yang dikelolakan oleh saya, Syarul bin Musa ya. Apa khabar pagi ini? Semoga sihat-sihat semua kalian. Terima kasih kerana mengikuti channel kami. Dan jangan lupa seperti biasa, saya minta kerjasama puan-puan, tuan-tuan semua, subscribe, like dan share Wayang Tarbus media yang dikeluarkan oleh saya. So, apa khabar semua hari ini? So, harap-harap siap Melaka. Kita masih lagi bercuti cuti umum hari Senin. Isu yang saya nak nyatakan pada hari ini ialah tentang isu pengundi atas pagar. Kenapa pengundi atas pagar ni saya bawa pada hari ini? Kerana kita lihat dah ada lah ura-ura kan, PRN ke kan, PRU ke kan. Jadi fokus kepada pengundi atas pagar ni penting ni sebenarnya. Minta perbetulkan saya, total mengundi lebih kurang dalam 18 juta dan yang berdaftar dengan parti antara 5 hingga 6 juta je. Yang lain tu ada lebih kurang 12 juta lagi adalah pengundi atas pagar. Banyak kan dia punya jumlah yang boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya. Sebab itu ada beberapa parti yang melihat pentingnya fokus kepada pengundi atas pagar. Itu kalian punya program lah. Itu kalian punya strategi nak cari macam mana, nak buat macam mana. Itu kerja parti. Cuma saya nak katakan kat sini sebenarnya dalam 12 juta tu sebenarnya siapa pengundi atas pagar ni kan. So saya dah kategorikan sebagai 3 lah. Yang pertama adalah pengundi yang automatik menjadi pengundi bila umur dia 18. Setelah kerajaan menang pilihan raya 2018, usul tentang perlunya mengundi berumur 18 secara automatik. Maknanya bersedia jadi umur 18, nama dia telah tertera di dalam SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, berdasarkan kepada alamat dia, tempat mana dia mengundi. Itu yang didaftarkan dalam IC. Itu kategori pertama, pengundi atas pagar, yang memang fresh, tiada apa-apa pengaruh dan juga pengetahuan tentang parti-parti politik dan juga NGO-NGO yang berkait dan bekerjasama dengan ahli-ahli politik. Itu yang pertama. Kedua ni adalah pengundi atas pagar yang dia ada pengalaman, 1 penggal, 2 penggal, dan mereka ni tidak terlibat dengan parti kan. Mereka ni melihat performan YB-YB yang mereka pilih dan YB-YB yang duduk dalam kerajaan negeri ataupun duduk dalam kerajaan persekutuan, dan dia tahu performan YB itu sendiri, cakap saja ke, atau cakap dan buat kerja ke, ataupun cakap buat kerja dan menyelesaikan masalah dan menjaga hubungan dia dengan pengundi-pengundi, selalu turun kawasan. Ini kategori kedua, pengundi atas pagar, yang memang tiada tertera dengan mana-mana parti berdaftar, dan memang diorang ni dapat info daripada tempatan, daripada cakap-cakap di kalangan sahabat-sahabat mereka, dan juga melalui media sosial. Ini dia pengundi kategori kedua. Dan pengundi atas pagar kategori ketiga, mereka ni sebenarnya razimnya yang kategori ni dah berumur. Mungkin juga awal 40-an, mungkin juga awal 50-an, atau mungkin awal 60-an. Dia ada kategori. Sebab apa dia jadi kategori dia? Kerana dia ni sebenarnya memang terlibat dengan parti sebelum ni. Aktif, mengelolakan parti, mengurus parti, tahu pasal prosedur dan tahu pasal menjaga cawangan, ranting, bahagian ataupun cabang. Itu 6 term yang ada pada parti-parti yang saya sebutkan tadi lah. Ranting, cabang, cawangan, bahagian. Ini adalah mereka yang tahu pergerakan parti itu sendiri, dan atas dasar mungkin terlalu aktif, mungkin dia aniaya ataupun pecah belah dalam parti, ataupun dia kata okeylah, that's it lah, aku dah puas dengan parti, aku nak duduk kat luar je, so aku akan tidak campur urusan parti dan aku akan jadi pengundi atas pagar. Ini yang ketiga. Keluarnya mereka mungkin atas dasar suka pilihan sendiri, ataupun keluar atas dasar marah ataupun rasa dasar kecewa. Ini kategori ketiga, pengundi atas pagar. Dan kalau kita lihat siapa yang sebenarnya
pengundi atas pagar ni secara general ni. Dia jadi kawan kita, dia mungkin juga isteri kita, mungkin juga suami kita, itu mungkin ya adik-beradik kita kan, ataupun yang tetangga kita kan, ataupun rakan-rakan sosial kita, ataupun rakan-rakan niaga kita kan. Boleh jadi siapa saja yang tidak ada terlibat direct dengan parti-parti politik. This is pengundi atas pagar. So kalau kita lihat, kita dah tahu dari mana datangnya pengundi ni. Seperti saya katakan tadi, 3 kategori yang sikap pengundi atas pagar tu sendiri. Dia orang ni berfikir secara berhati-hati, terutama yang kategori ketiga. Sebab dia datang daripada parti dan dia keluar parti dan dia jadi orang biasa, duduk atas pagar. Tentunya memori lama tu akan datang ke diri dia untuk buat penilaian. Dan orang yang kategori kita ni terlalu berhati-hati dan dia sukar untuk mempercayai apa juga statement yang dibuat oleh parti. Sebab dia pernah duduk dalam parti. Dia tahu baiknya parti itu, dia tahu buruknya parti itu, dia tahu sakaunya parti itu, dia tahu betapa telusnya parti itu, dia tahu. So, bila dia keluar, dia menjadi orang yang sangat berhati-hati. Dan biasanya pengundi atas pagar yang kategori ketiga ni, dia memang ada rangkaian dia. Tapi dia kata, that's it lah, aku dah tak nak politik lah, aku dah tua lah kan. Aku nak pergi masjid je, aku nak pergi surau je, dan aku nak fokus dengan family aku. Anak-anak aku dah besar, mungkin aku nak bela cucu. Ada yang kategori macam ni, pengundi atas pagar, berpengalaman banyak dalam parti, memang terlibat terus, dan dia tahu semua pendirian parti. Bukan pendirian parti je, parti-parti yang melawan dengan dia pun dia tahu. So dia orang ni mempunyai fikiran yang sangat tepat, sharp. Tapi bilangannya tidaklah ramai seperti yang kategori kedua tadi. Ini adalah sikap pengundi kategori 3. Dan pengundi kategori ketiga ni kadang-kadang dia juga suka dilihat fanatik. Tapi kadang-kadang bagi kategori kedua dan kategori pertama, mereka ni tidak dilihat fanatik. Dia tak suka kalau ada parti yang lebih kurang cenderung dengan cara dia. Dia cuba avoid, dia cuba gapkan jarak tu. Itu dia pengundi pertama dan kedua. Dan mereka ni sangat sensitif, terutamanya bila ditujukan, dulu kau orang parti kan, sekarang ni jangan kau dah clear cut kan, kau tak nak ni buat mana. Dan dia orang akan sangat sensitif. Daripada pilihan dia pada yang favourite, dia sanggup hari mengundi dia pilih yang underdog. Nasib lah. Dia kalau dalam parti dia panggil situ undi protes, tetapi dalam kategori pengundi atas pagar, kita tak boleh cakap dia undi protes, sebab dia ada penilaian dia sendiri. Berbeza ya dengan orang parti yang tidak memilih partinya, dia panggil itu undi protes. Tetapi bagi orang yang luar pagar ni, bila dia cenderung pada sesuatu, tiba-tiba last minute dia tukar kepada yang lain, kita tak boleh cakap dia undi protes. Sebab kategori pengundi pagar ni, pengundi atas pagar ni, dia boleh buat keputusan 5 saat sebelum dia memangkah. Dan dia tidak cenderung mana-mana parti. So, mungkin dia cenderung dengan favorite, mungkin dia cenderung dengan calon tu sendiri, tetapi kalau dia pilih calon underdog, dia pilih calon favorite yang dia dah fikir berhari-hari ni, tiba-tiba dia pilih calon underdog, dia bukannya undi protes. Dia adalah undi yang genuine. So, kategori kedua dan kategori pertama ni boleh bersikap macam tu. Kita kena lihat, mereka sangat sensitif. Dan kalau kita nak lihat, sebenarnya pengundi atas pagar ni, bagi kategori pertama dan kategori kedua, dia memang dengan media sosial. Rangkaian dia, hari-hari dia tengok media sosial. So, saya pernah lah dalam satu program 2003 pergi rumah satu menteri tu. Of course lah, bila saya cakap dia menteri, dia parti yang mentadbir pada waktu tu, di sebelah utara Selangor. Rumah dia tepi jalan. Jadi dia buat jamuan hari raya. Masa tu saya ada. Tiba-tiba di jalan besar tu, bila dah ada program hari raya macam tu, jalan tu taklah laju sangat. Jadi berlaku satu pelanggaran, motor tu melintas, kereta langgar, tapi tak laju lah kan. Tak adalah sampai berlaku pendarahan kan. Memang orang tu tak boleh bangun. YB tu berlari, angkat pangku, pegang, buka kereta. Dia angkat lah, bawa pergi barak kereta kan. Lebih kurang dalam 20 langkah jugalah dia daripada tempat orang tu kena langgar, dia angkat pergi ke kereta. So kereta tu memang adalah berebut lah, kita nak buka kan, hantar dia pergi hospital kan. Dia letak tu, dia rasu. Lepas tu dia habis dah selesai tu, dia salam pun, bersuruh orang pergi hospital, dia pun balik kepada program dia kan. Scene begini sebenarnya banyak boleh mempengaruhi pada pengalaman pengundi-pengundi atas pagar. So kadang-kadang 30 second
Video yang ada tu, kadang-kadang kita mungkin terpengaruh. Betul lah, dia ni nak ikhlas nak tolong sampai dia berlakon ke apa kan. Tapi scene begini sebenarnya banyak mempengaruhi kepada keputusan-keputusan dalam media sosial. So, ada yang sampai turun longkang tau, turun monsoon rain tau. Apa ni, bersihkan longkang tau. Pakai boot, pakai baju kan, pakai skop, angkat sampah beraya bau busuk tu. Ini adalah scene yang selalu diletakkan dalam media sosial. Sama ada dia genuine ke tak apa ke, itu pandai-pandai lah pengundi kita sebagai ni melihat sendiri bagaimana fungsi media sosial. Dan kategori ketiga ni, kategori yang bekas-bekas ahli politik ni, dia orang media sosial ni dia tengok, tapi dia tengok dia tak masuk. Dia memang ada dia punya pilihan sendiri, sama ada dia protes ataupun underdog kan. Dia boleh kita lihat dulu. Ini kategori ketiga tentang pengundi atas pagar. So saya nak bagi tahu satu perkara kan, tiada siapa yang boleh mengisytiharkan dirinya adalah pengundi atas pagar ataupun organisasinya adalah organisasi yang mengundi atas pagar. So yang kalau organisasi ni dia tak boleh dikategorikan sebagai pengundi atas pagar, dia suka kategori sebagai kingmaker. Kingmaker ni bagi yang berparti, bagi yang tidak berparti ni dia adalah pengundi atas pagar. Ni dua ni, kingmaker ni kan. Ramai nak jadi kingmaker sekarang ni kan. So saya tolak tepi pasal kingmaker. Kita cerita pasal pengundi atas pagar. Tiada siapa pun yang boleh mengisytiharkan diri dia pengundi atas pagar kan. Kadang-kadang dia baru lepas keluar parti tu kan, atas apa sebab itu tolak tepi ya. Lepas tu buat parti baru, lepas tu kata saya pengundi atas pagar. Mana boleh, salah term tu kan. You dah ada parti, you dah ada sokongan secara terang-terangan, lepas tu you kata you pengundi atas pagar. Dan you kategorikan pengundi atas pagar ni, yang lain-lain di luar ni sebagai ahli parti you, menyokong you. Mana boleh macam tu. Pengundi atas pagar ni tak ada agreement, tak ada MOU dengan mana-mana organisasi dan parti. Pengundi atas pagar dia memang stand alone. Dia ada keputusan di sini walaupun dia banyak pengalaman link-link luar yang semasa dia berpolitik, itu cerita lain. Bila dia jadi pengundi atas pagar, dia pengundi atas pagar. Kita tak boleh ada rangkaian pun dengan dia. Tapi kadang-kadang ada juga kan, dah tubuh parti politik kan, lepas tu dia kata pengundi atas pagar ni adalah penyokong dia. Mana boleh. Semua orang punya hak yang sama. Banyak lagi parti-parti politik lain yang punya hak yang sama untuk menarik sokongan daripada pengundi atas pagar ni kan. So bagi pengamal-pengamal politik ni, please lah, jangan menggunakan golongan muda sesuka hati, mengatakan golongan muda ni adalah penyokong dia, golongan muda ni adalah masa depan. Lepas tu momokkan tentang golongan muda tak ada masa depan apa semua, just semata-mata untuk menarik undi pengundi muda. Come on lah kan. Sebagai seorang yang berpolitik matang, berpilihan terbuka, pastikan kempen anda tu betul lah kan, genuine lah, jangan cerita wayang aja kan. So apa lagi yang saya nak katakan tentang pengundi atas pagar ni, diorang ni suka melihat tentang kritikan dan penyelesaian. Kalau orang politik yang nak menjadi hero rakyat, dia suka cakap pasal isu, menaikkan isu, mempopularitikan isu, memberikan konten isu, memberikan naratif kepada isu. Dan lazimnya ianya akan tinggal macam tu je, penyelesaiannya tak ada. Sebab nak jadi hero rakyat ni kena banyak cakap. Lepas tu penyelesaian ni, bagilah YB yang menang, bagilah parti yang mentadbir. Itulah selalu solution yang dibuat. Tapi ada juga YB yang menyelesaikan dengan cara sendiri, tanpa melibatkan kerajaan, tanpa melibatkan peruntukan. Ini saya rasa sedia maklum siapa yang memang popular sekarang ni, tapi menggunakan peruntukan bukan kerajaan, hasil inisiatif dia membantu rakyat. So itu part lain. So bagi pengundi atas pagar ni, dia kena melihat kritikan dan juga penyelesaian yang dibuat oleh YB itu sendiri. So orang yang berstatus pengundi atas pagar ni, dia nak melihat perkara itu, isu dan juga penyelesaian. Kalau tak selesai, dia akan pilih underdog. Ini dia.
Pilihan underdog tu dia tak ada link pun politik, dia tak ada link pun dengan mana-mana organisasi. Dia buat sendiri, dia ni teruk lah, aku pilih lah siapa saja yang aku nak. Itu dia, pengundi pengundi atas pagar, especially kategori pertama dan kategori kedua. Itu dia. Dan juga kalau nak jadi hero rakyat, macam saya cakap tadi, kena buat penyelesaian. Paling bagus isu tu orang lain buat, YB ini yang buat selesaikan. Itu lagi hero. Itu lagi hero. Dan yang penting sekali bagi orang politik yang berhadap dengan pengundi media sosial ni, paling penting sekali jangan menang sorak tapi hilang keyakinan. You menang dalam pemilihan, tapi selepas satu penggal pengundi luar pagar, especially-nya yang kategori kedua ni, cakap je lebih, buat kerja tak ada. Itu dia antara perkara-perkara yang saya boleh rumuskan kat sini. Dan satu lagi, pengundi atas pagar bukannya musuh. Dia harus didekati oleh semua orang politik bagi dia membuat satu penilaian atas sumber yang berbagai. Ini penting. Dan juga kalau kita lihat pengundi atas pagar ni, especially kategori kedua, dia sangat bijak sebab dia memang fokus melihat tanpa terpengaruh dengan parti politik yang sebelum ni memang dah ada, tapi dia tak terpengaruh, dia memang free. Dan selalunya pengundi kedua ni orang yang ada kerjaya, fokus dengan keluarga dan mempunyai sosial budaya yang sangat tinggi dan punya latar kewangan yang sangat baik. Jadi mereka ni sebenarnya memang nakkan satu YB dan juga wakil rakyat yang betul-betul boleh membuat pengurusan yang terbaik bagi mentadbir parlimen dia atau DUN dia dan juga menjadi komiti dalam kerajaan yang dibentuk. Itu dia. Dan juga pengundi atas pagar ni boleh bertukar fikiran seperti yang saya cakapkan tadi atas scene menolong orang kemalangan ke apa dalam masa 10 saat saja. Keluar daripada kereta, melangkah untuk pergi ke tempat mengundi tu, mungkin dia fikir sesuatu individu dan profil yang dia nak pilih, tetapi atas dasar perkara-perkara yang dia fikir semula, dalam masa 10 saat saja dia boleh pilih underdog. Ini berhati-hati kepada ahli politik. Dan yang last sekali saya cakap tadi, tiada seorang pun yang layak menyatakan diri dia adalah pengundi atas pagar, kan? Kalau dia mengatakan begitu, maknanya dia memang penyokong politik dan dia bukannya pengundi atas pagar. Dan kepada organisasi ataupun parti mengatakan dia undi pagar, dia pengundi atas pagar, tak. Dia bukan pengundi atas pagar. Kalau dia satu organisasi, parti politik, dia kata dia pengundi atas pagar, tidak. Dia adalah satu organisasi yang akan menggunakan konsep kingmaker kan. Bila ada perlu untuk penubuhan sesuatu kerajaan tu, dia nak jadi kingmaker kan. So aku boleh bawa undi, tapi masukkan aku dalam kau punya kerajaan. So itu perkara lain. Sekianlah saja tentang pengundi atas pagar. Dan juga saya nak nyatakan kat sini, please kepada pengundi atas pagar, pastikan anda membuat penilaian yang baik. Sekiranya pilihan anda itu tepat, betul, anda rasa dia boleh layak, kempenlah sesama korang. Tak perlulah sampai up dalam media sosial katakan saya adalah golongan undi atas pagar. Itu semua untuk menarik perhatian orang parti untuk fokus kat dia. Sama ada minta payung ke, minta apa ke kan. Itu wallahualam. So, saya tinggalkan pesanan kepada pengundi atas pagar hari ini, buatlah pilihan yang bijak dengan juga tepat atas pilihan dan juga parti yang anda pilih. So sekarang ni pengundi bukan saja kena pilih individu, tapi pengundi juga kena pilih parti yang menjadi latar belakang kepada kepimpinan YB itu sendiri. So faham kepada semua yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya declare saya bukan pengundi atas pagar. Alright, okay. Saya bukan pengundi atas pagar. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian daripada Wayang Tarbus Media Sdn Bhd. Hai, bye-bye. Lai-lai.